What's up guys? So, selamat datang ke Mr. Roy Channel. And di mana hari ni aku dekat Monkey Resort. Yang mana nak tonton video ni, dipersilakan. Thank you so much guys, okay? Jangan lupa bantu tekan button like, komen dan juga subscribe, okay? Jom layan video ini. Okay guys, inilah pintu masuk dia. And then dia kena bayar juga RM2 walaupun korang check in. Okay, ni dia punya apa ni, entrance dia. Okay, agak menarik, cantik dia buat. And then ni dia punya lobby dia. Okay, untuk daftar boleh pergi ke kaunter tu lah untuk check in. Okay, untuk nak pergi mandi-mandi area sini. Korang kena naik bagi daripada lobby tadi tu. And then korang boleh masuk dekat space zone dia. Okay, beli tiket dekat kaunter dengan berharga tak sampai RM50 kot untuk satu orang. Okay, and then dia akan bagi minta ambil gambar dekat depan ni. Dalam dia macam ni, geng. Meriah. Sampai, jom main. Meriah. Tempat dia agak cantik bagi aku. Korang tengoklah dia pasang lampu-lampu untuk tarikan kanak-kanak. Okay, berapa. Okay, dekat sini banyak zon mainan. Salah satunya tempat ni lah. Okay, kanak-kanak kan bawah rumah 10 tahun, 5 tahun sesuai tempat ni bagi aku. Okay, nampak dia ada slide dia dekat area sini. Okay, and slide sini, slide yang sebelah sini korang kena pakai pelampung lah. Sewa untuk pelampung hanyalah RM10 sahaja. Okay, and then dekat atas tu yang mana pakai slide ni kena pakai pelampung wajib. Tanpa pelampung korang tak boleh nak naik slide ni. Okay, dan sebelah sana pun ada untuk slide juga. Okay, ni tempat basuh badan. And then inilah tempat paling menarik bagi aku sebab tak pernah aku jumpa tempat main sabun. Okay, main dengan budak-budak, anak-anak agak seronok bagi aku. Korang tengok boleh slide-slide kat dalam ni. Dia bagi kita buih sabun yang tak mementingkan mata lah bagi aku. Okay, memang seronok lah, budak-budak suka lah. Korang boleh bentukkan dekat atas kepala. Okay, main dengan anak-anak. Okay, agak licin sikit, kena hati-hati kat sini. Okay, selepas korang main sabun ni ataupun buih ni, pastikan korang basuh badan korang sebab membahayakan ni. Jadi anak-anak lah juga sebab dia licin ni. Walaupun dia sabun macam dia licin. Korang tengok ada tembak sabun tu, nice. Okay, dan sebelah ni bilik air. Bilik air bagi aku jangan risaulah, banyak bilik air dekat belah dalam. Okay, ni ada kolam lagi, korang nak mandi. Okay, yang sebelah sana tu korang boleh main pijak-pijak atas air. And then tempat makan-makan dia orang dekat sini. Ini tempat yang slide-slide yang mana tuang air dekat atas. Korang nampak dia penuh je, dia akan melumpah. Dia akan pusing tong dia. Okay, yang ni aku tak tahu. Hari ni aku datang dia tutup. Aku tak nak dapat explore lah macam mana cara main dia. Tapi cantik tempat dia. Mungkin dia tengah maintenance. And kat sini banyaklah air deru yang aku tunjuk. Kat dalam ni pun ada surau, jangan risau, toilet. And ni pun dia tutup, mungkin maintenance. Aku rasa air keluar dari tengah. Okay, yang mana nak main dia punya cakap wave, dekat sini lah ombak-ombak yang akan dikeluarkan setiap berapa minit sekali untuk budak-budak main. Pastikan tengok anak betul-betul lah, takut bahaya kan. Ni kursi-kursi yang sebelah sana tu, yang ada biru-biru tu, itu tempat solat. Okay, kat situ pun ada locker juga. Okay, yang ni tempat bermain juga, tapi dia tutup. Aku tak tahu, banyak 3-4 kawasan juga yang ditutup. Mungkin ada maintenance ataupun ada masalah teknikal. Okay, yang ni pula tempat macam explorer kan, yang orang cakap kena pakai helmet lah. Korang kena buat ekstrim sikit lah dari sini. Seronok lah, kena beratuh. Nampak agak cantik tempat ni bagi aku. Seronok bawa budak-budak. Okay, budak-budak pun happy sebab dia bawa bumbung. Tempat makan pun ada. Okay, cuma makanan dia aku tak berapa gemar ataupun tak berapa lah sebab bau sesuatu bagi aku lah. Okay, tak pasti untuk bawa makan luar tu, tak pasti boleh bawa ke tak. Aku tak try lah. I pastikan perut penuh sebelum datang sini. Okay, tu
ada kawasan ni, tapi ni pun tutup. Lebih kurang 4 kawasan dah tutup. Cantik pada bau bumbung. So anak-anak pun happy, tak panas. Kan kita naik pagi untuk ke hotel. Cantiknya tempat dia. Alright guys, kita dah masuk ke dalam hotel. Wow. Apa? Sini hotel ya. Sini. Okey, jom. Sini hotel simple. Okey, depan hotel dia pun ada tempat nak bergambar. Bagi aku nice, cantik dia punya environment dia. Ni dia punya bus stop dia untuk tunggu bagi lepas korang call. Right, tibalah masanya waktu petang aku pergi makan dekat area sini dalam hotel. Suasana dia agak cantik. Okey. Nampak dia punya view pun cantik bagi aku. Okey. Alright, cuma menu dia bukan tekak aku rasa. Okey, ni Bali style lah. Okey, Bali punya makanan lah. Okay, ada ayam penyet apa semualah. And then ni tempat lepas apa ni? Lepas tengok menu tu, diorang terus gerak ke kemah tempat duduk untuk order. Ni pun boleh bergambar dekat sini. Ada sini bergambar, duduk. Okey, dia ada satu extract, cakap apa? Patung buatan monkey. Okey, dia punya jangan usik dia lah monkey tu. Dia. Alright. Hey. Kakak ni. Tengoklah anak-anak aku tu. Jadi monkey dia macam mana bang? Tengok. Wah, dia orang teruja Dah. Okey, menu yang aku order inilah. Ini aku order lamb grill dan juga nasi putih. Okey. Settle, makan, aku terus pergi ke Dino. Cakap Dino tempat-tempat dinosaur. Okey, ni dia punya entrance lah. Ni. Masuk jalan kaki sikit, kau akan jumpa ni dulu. Okey. Malam suasana macam ni lah. Siang aku tak masuk lah. Kalau masuk siang, tak tahulah suasana macam mana. Tapi rasa malam lebih lawa. Dia orang cakap lebih lawa malam. So aku pergi malam lah. Setiap kali kita ada pergerakan depan mata dia, depan mata dia ni, dia akan bergerak. Dia akan bergerak-gerak. Seronok lah bergerak. Dia real sikit lah. Ada semak-semak sikit. Tu bawah tu. Bergerak tu. Bergerak. Mana? Tu kat bawah ni. Ni bukan. Okay, sekejap. Ayah jangan ayah. Sini ayah. Ayah sini. Tengok. Sini. So macam mana nak tanya perasaan? Best ke tak best kat sini? Best. Sebab apa best? Sebab ni tempat zoo. Tempat zoo? Apa dapat tengok apa? Tengok sini. Kakak, macam mana? Best ke tak best? Best.
Situ tak ada apa. Ini paling garang tu, geng. Tu je ya. Tu je. Tapi aku hitung ni. Sama 几个人几点来？ Seronok ke pergi jalan-jalan malam-malam macam gini? Kenapa seronok? Ha, macam mana bang? Dia gerak ke tu? Dia pandang awak? Alamak ya. Alamak. Mana ayat? Dia pandang ayat. Dia gigit. Ayah. Allah, tak sempat lagi satu tempat. Nak pergi tempat lain dah. Hai, budak-budak ni. Ha. Dia bangun bang. Tu ekor dia. Tengok. Atutlah. Oh, tu anak dia. Macam hantu. Ui. Ya, macam hantu je. Dia macam ni. Ayah, kita ni macam tu ya. Tak ada gigit. Ha? Oh, nasib baik ada tempat duduk. Abang kalau kena makan dengan dia, abang nak buat apa? Tumbuk. Tumbuk. Mana abang belajar tumbuk? Kakak, kalau kakak kena makan dengan dia macam mana? Sepak. Sepak. Alamak, seorang sepak sampai tumbuk. Baby. So dekat sini ada taman-taman. Kakak lalu kat tulang ke? Wah, sampai atas. Wah, kita akan masuk gua, geng. Okey ke kat dalam? Come, jom. Oh, agak tinggi juga lah tangga dia. So dekat atas dia ada ni sajalah. So korang boleh nampak view daripada atas ni untuk semua dinosaur-dinosaur di bawah. So agak jauh juga aku jalan. Kalau tengah hari mau tak berpeluh. Okey, jom. Okay, jom kita pindah tempat lain. Okey, salah satu tempat yang menarik bagi aku adalah go-kart. Ni tempat permainan orang-orang dewasa dan juga kanak-kanak. Alright, lebih kurang satu kepala berharga RM129 atau selaku. And then aku tak sempat masuk sebab video panjang. Oh yo, lajunya dia. Seronok. Kita baru. Kondisi kenderaan baru. Alright, selesai tu. Pagi-pagi orang bangun, kita orang pergi breakfast dekat dia punya cafe lah. Korang tengok. Menu-menu dia macam-macam menu ada. Tu. Tu ada bread. Okay, lepas tu okay, kalau korang tak nak makan nasi, korang ada mie juga kat situ. So korang nak makan roti, korang boleh makan roti. Okay, ni dia punya kaya-kaya pun semua ada. Ada pau. Lepas tu ada sup. Ada bubur juga dekat dia punya resort ni. Ni korang boleh ambil bubur kat situ. And then aku jalan punya jalan. Okay, jumpa air. Okay, air buah dan juga air panas disediakan. Okay. And then ni menu-menu untuk breakfast yang berat sikit lah bagi aku. Okay, ada lah sosis, kentang, tomato bakar, kacang, nasi lemak, rendang,
Apa lagi? Kari, meatball. Ni lemak punya ni lah, rencah. And then konflik pun ada untuk anak-anak yang tak suka makan berat. Konflik, okay, bahan dia tak banyak lah. Dia bagi bahan dia ni saja. Okay, dia punya dessert sikit. Okay, sayur-sayur, omelet. Alright, banyak juga lah minum, boleh tahan. Okay, ada juga roti canai. Dan sup-sup pun disediakan untuk sup. Tapi apa boleh buat, bukan tekak aku makan nasi lemak sahaja. Alright, lepas breakfast kita orang pergi cari kolam. Okay, kolam yang ada dekat resort ni bagi aku okey lah. Dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil, sedang-sedang. Alright lah. Okay, ni kolam yang ada dekat sini lah. Okay, kalau korang check in, korang boleh mandi lah dekat sini. Kalau korang tak check in pun tak apa, korang boleh mandi kat waterpark dia sahaja. Ni untuk orang-orang yang check in lah. Ni kolam dia. Okay, ini view tempat ambil gambar. Okay, lepak-lepak santai di belakang resort. Ni cantik tempat dia. Tak nafikan tempat ni memang lawa lah. Okay lah bagi aku, environment dia cuma ada bau sikit. Tapi still okay, nampak. Okay, boleh lepak dekat, boleh check in dekat sini. And boleh main dia punya playground dia. So ada go-kart, ada golf, and then ada apa lagi, waterpark. So untuk budak-budak sangat sesuai sebab dia buat kat indoor. Itu bagi aku sangat tertarik lah, sebab disebabkan ada indoor waterpark. So memang best lah kat indoor tu. Korang tengok tadi kan video kan macam mana untuk indoor waterpark tu. Tempat bergambar pun banyak gila dekat sini, korang tengok lah. Okay, alright. So cantik. Aku bagi 8/10 lah. Okay, cuma dekat dia punya pemakanannya lah agak susah. Kita nak keluar pun jauh untuk ke bandar, agak lebih kurang setengah jam nak ke bandar. Jadinya terpaksa makan kat sini. Aku nak makan yang goreng-goreng pun macam was-was. So aku tak makan. Aku makan yang rebus-rebus macam telur je lah. Untuk satu malam saja aku check in kat sini. So habis tour aku dekat apa ni orang cakap, Monkey Resort. So overall aku bagi 8/10 ataupun 8/5/10 lah. Okay, so bagi aku tempat ni okey lah. Okay, sebab pekerja dia ramai Myanmar, aku tak boleh nak accept lah. So aku macam kembang tekak sikit lah, mana-mana nak makan ke apa ke. Okay, actually thank you so much yang mana dah tonton aku punya video ni. Jangan lupa tekan button like, komen dan juga subscribe. Okay, thank you so much guys. Next trip boleh komen dekat bawah. Bye bye.